Telur campur ni. Assalamualaikum Nina. Hai. Nina tengah buat apa tu? Nina tengah kira-kira lah. Kira-kira apa tu orang kata? Duit. Sebabnya customer Nina sekarang ni tengah peak hour kan, lunch hour dekat BU Cafe. Memang tengah busy sikit. So, diorang datang, ambil lauk, ambil nasi, self-service dan datang sini Nina kira. Okey Nina, boleh tak Nina ceritakan sikit apa yang special ni dekat BU Cafe ni? Special sebab ada Nina lah. Tak ada, specialnya BU Cafe ni satu dalam bangunan office. So bila dalam bangunan office, Nina punya customernya memang hari-hari customer tetap yang ada dekat bangunan Wisma BU8 ni, daripada tingkat 1 sampai tingkat 9, semua customer Nina, insyaAllah. Yang sebelah bank, ada kedai perabot, semua pun Nina punya, Tadika sebelah, semua pun Nina punya customer lah. Itu specialnya. Dan selain daripada itu, makanan-makanan Nina kat sini, macam pagi ni ada nasi lemak, bihun goreng, kari pap, kuih muih, lepas tu ada sandwich, ada pastry, ada roti-roti, semua waffle kan. Lepas tu kalau tengah hari Nina buat nasi berlauk, nasi campur. So customer Nina kat sini hari-hari diorang akan bertukar-tukar lauk, diorang tak boring lah. Diorang datang, saya servis, ambil sini nasi, lauk-lauk, datang sini dan kira. Lepas tu kalau petang, Nina tutup pukul 5.30 macam tu sebab office hour kan, buka pukul 7.30 sampai 5.30. So petang kebanyakannya macam ada kuih-kuih, curry puff dan pastry-pastry lah. Dan satu lagi, siapa yang tak nak makan nasi, Nina pun ada juga western tau. Kadang-kadang Nina masak spaghetti, lepas tu ada lasagna. Lasagna ni terbaik daripada Lasagna Republic. Okey Nina, banyak sangat lauk-lauk dekat sini ni, semua Nina masak sendiri ke? Ya, Nina masak sendiri. Tapi yang banyak bantu Nina adalah mak Nina, ibu dia tercinta. Mak Nina banyak masak. Lepas tu kadang-kadang adik perempuan Nina pun tolong juga. Macam adik perempuan Nina, dia banyak masak yang pedas-pedas, macam masak lemak cili padi. Yang tu bahagian dia lah. Masak lemak masak belado. Sebab husband dia kan orang negeri, makan-makan pedas-pedas. So bila bab-bab macam tu, Nina nanti import dia. Kau datang sini tolong aku masak. Lepas tu hari-hari memang kalau macam main course, mak Nina akan tolong macam makanan yang sedap. So alhamdulillah lah, sini air tangan bonda, air tangan adinda dan juga Nina sendiri. Kalau orang kuat di kafe memang husband Nina lah, suami Nina Haikal. Dia ada daripada pagi sampai ke petang. Macam Nina banyak di dapur. Nina hanya datang peak hour 12 sampai pukul 2 saja di BU Cafe untuk layan customer Nina pada lunch hour. Ramai customer ni semua orang tengah. Itulah. Okey. Kakak dia beli apa? Su hari-hari dia beli, macam-macam dia beli. Su beli apa dia orang tanya tu? Beli nasi lah untuk makan tengah hari. Lepas tu ada tambang sekali lah untuk kat rumah. Untuk rumah. Ada tu. Kenapa macam tak jumpa-jumpa setiap hari datang? Sebab lauk tukar anak kat rumah, so tak sempat nak masak. Beli lauk lah siap-siap. Ataupun Nina aja satu-satunya kafe kat sini. Dia orang tak ada choice. Tapi alhamdulillah lah Nina tukar-tukar menu. Diorang pun tak boring. Betul tak Su? Nak tanya, apa menu yang paling suka dekat sini? Paling sedap kerabu. Kerabu? Oh memang kerabu. Kerabu, dia ada kerabu kaki ayam. Ya, kerabu kaki ayam. Sebab tu kadang-kadang kerabu kaki ayam. Tapi itulah sekali-sekala Nina buat kan, biar diorang rindu. Macam kat sini diorang suka lauk-lauk kampung, walaupun Chinese, Indian, diorang pun suka lauk-lauk Melayu kampung-kampung. So Nina masak semua, customer Nina semua bangsa ada. Alhamdulillah. So Nina, start pukul berapa ni masak? Kalau untuk pagi daripada pukul 5 lah. Kalau tengah hari pukul 8.30 Nina dah start masak sampai 11.30. So 12 Nina dah ada kat kafe untuk lunch hour lah. Okay, ni sup punya. Sup punya yang ni satu je. Lauk je kan? Oh okey. Nama saya Nina. Kerja dekat sinilah, Wisma BU8 juga. Menu favourite macam masakan kampung lah, macam masak lemak udang, ayam goreng, semua mostly makanan semua okey. Memang kita makan semua. Nina kira akan ayam. Mana? Ayam. Lauk ayam kena ada. Kena sayur ya. Sebab mantap.
Ni rasa dia bertekstur, dia sedap, rasa dia cukup, masam manis masin. Nasi 6 ini 4. Saya bagi 8.5. Lauk sini senang nak dapat. Susah nak dapat makanan nasi campur kat sini. Tak apa. 8.5 saya bagi kak. Okey tak apa. Yang 1/5 lagi tu? Banyakkan lagi. You bagi kat siapa? Banyak lagi kak. Banyak lagi. Banyak lagi. Dia penuh makan. Mampus. Wish. Risau lah kak. Jangan. Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese untuk breakfast. Wah, okey. Okey, mantap kan? Depan-depan dia cakap kan. Dia request depan-depan. InsyaAllah kita buat. Belakang pula. Ini belakang. Okey. Berapa ya kak? Okey. Untuk Aiman, I bagi diskaun sikit lah. Ada diskaun hari ni? Special lah untuk saya hari ni. Okey. 9 cukup. RM9. Mana apa? RM9. Hai Aiman. Hello. Aiman lunch apa hari ni? So hari ni Kak Fazurina ada masak ayam masak lemak. And then ada ayam masak kicap. So hari ni saya ambil ayam masak lemak lah. Sebab tu favourite saya under Kak Fazurina punya makanan. Nak tanya tau. Okey. Aiman kenal tak Kak Nina ni siapa? Sejujurnya pada mulanya saya tak kenal. Tapi after we engage kan, selalu engage dengan dia, rupanya baru saya tahu siapa dia sebenarnya. Siapa dia? Manusia macam mana dia? Pernah nak tengok drama? Pernah, drama-drama. Saya ada tengok video-video apa cerita. Dulu Kak Ina ada participate dalam cerita senario, cerita puteri kan. Yes. So that's why lah. Tanya, sepanjang Aiman beli kat sini lah, kiranya apa menu yang paling Aiman suka? Saya punya favourite menu Kak Ina punya ayam goreng bawang lah. Apa yang special dia? Ayam goreng bawang. So far saya tak jumpa lagi ayam goreng bawang kat this area. So Kak Ina punya ayam goreng bawang tu kena dengan sambal belacan dia sangat sedap lah. Masing-masing punya selera kan? Ya. Orang dah cakap sambal belacan. Ya. Sedap ni. Sambal belacan dia sangat special kat sini. So Nina boleh cerita sikit tak? Sambal belacan tu dapat daripada mana? Okey, sambal belacan dapat daripada mana? Sebenarnya tak ada daripada mana. Sambal belacan tu Nina buat kalau ikutkan idea dia daripada Sis Sheila Rusli. Betul. Dia kan kalau buat sambal belacan dia nanti goreng dulu kan. Dia punya cili, bahan-bahan dia apa semua kan. So Nina pun buatlah, masak dulu supaya cabai, orang utara panggil cabai, tomato apa semua tu, maknanya masak lah. Tak ada rasa nak perut pelanggan kita nak makan kan. So bila kita masak ada minyak sikit. So bila kita blend semua tu dia jadi macam lagi rasa dia tu lagi lah. So dia macam orang duk kata macam Nina buat sambal tempoyak, tapi sebenarnya bukan tempoyak. Dia kuning-kuning tu sebab minyak dia. Itu mungkin orang sedap sebab kita tambah gula, tambah garam sikit. Lepas tu yang penting asam limau, insya-Allah sedap. Okay Nina, nak tanya macam mana dapat nama BU Cafe ni? BU Cafe. BU? Okey, kalau ikutkan masa mula-mula Nina berniaga, kalau siapa yang ikut Nina di media sosial Nina, sebenarnya Nina mula berniaga tepi jalan tau. Untuk berniaga makan-makan macam ni lah. Sebab Nina dah hampir 2-3 tahun Nina banyak ikut berniaga event-event seluruh Malaysia, sampailah ke Singapura. Sampai satu masa Nina rasa penat sangat berjalan merata. Sampai Nina cakap kat husband Nina nak ada satu base. Nina nak ada satu base di mana yang Nina boleh duduk, berniaga, makan yang sama. Kalau tidak, sebab kalau ikutkan Nina round Malaysia ikut event-event berniaga tu, Nina berniaga smoothies buah-buah halal, fruit smoothies. Tapi masa Nina berniaga tepi jalan, Nina tahu orang takkan semua orang nak beli smoothies kan. So Nina jual nasi. Nina bermula dengan nasi lemak dengan bihun goreng dan sandwich. Dekat tepi jalan, kalau you all nak tahu, betul-betul depan sini. Betul-betul jalan depan Wisma BU8 ni lah, dekat Bandar Utama Damansara. Lepas tu Nina berniaga hampir sebulan. Management Wisma BU8 ni, Cik Ashraf, dia datang approach Nina. Dia kata kat dalam ni ada satu kios. Dia kata Kak Fazurina dengan Abang Haikal tak nak ke masuk? Dia kata at least staff-staff kat sini, yang surrounding sini, dia orang dapat makan, dia orang dapat ni.
Masa tu kita orang tak ready lagi, sebab kalau dah ada kafe walaupun kecil, kita kena ada macam-macam pelbagai jenis makanan, betul tak? Sebab diorang ni kalau office, maknanya office hour lah. Kalau kat luar sana Nina meniaga masa tu pagi 7.30 sampai 11.30 dah habis. So bila office hour tu maknanya daripada pagi sampailah ke petang kan. Jadi mula-mula tu kita orang brainstorm lah, apa nak jual. So pagi Nina buat apa yang Nina termampu saja. Nina tak ada ikut orang kena buat macam ni, tak. Pagi Nina mula dengan breakfast, sandwich, nasi lemak, bihun goreng dan kari pap. Dibantu oleh mak Nina, adik Nina, yang datang menjaga Nina dengan husband lah. So tengah hari mula-mula dulu Nina buat food pack. Food pack. So Nina tak rasa penat sangat sebab kat sini tak boleh masak. Kalau awak tengok kat sini tak ada ventilation. Kat sini memang grab and go saja. BU Cafe grab and go saja. Lepas tu petang Nina ada kuih muih, ada roti-roti, pastry kan. Lepas tu kadang-kadang buat cekodok juga, ada laksa. Ikut apa yang termampu Nina buat ataupun Nina dapat supplier lah. Makin lama makin berkembang, Nina cakap dekat husband Nina, kita kena ada satu nama. Masa mula-mula tu kita orang 6 bulan pertama kita orang tak ada nama lagi pun. Just jual je. Lepas tu Nina fikir-fikir balik, dulu takkan nak letak nama Nina punya jenama smoothie tu kan. Takkan nak letak nama yang Nina pergi tu, sebab kalau ikut kan kita orang bukan jual buah saja. Jadi kita ni duduk dekat bandar utama, Nina kata. Kita ni dekat bandar utama Damansara. So macam be your, macam itulah kan, be yourself. Macam tu. So Nina pun kata BU Cafe. So nampak catchy dia punya nama, BU Cafe. Lepas tu Nina minta restu daripada ibu mertua, family semua. Diorang kata okey, BU Cafe okey. Cantik nama tu. Husband Nina pun okey. Tak adalah menggunakan nama kita orang masing-masing ke, tak ada. Tak ada guna Nina Cafe ke, Haikal Cafe ke, tak ada. Memang kita stick tu tempat yang kita berniaga, sebab kita berniaga betul-betul kat luar ni. Lepas tu kita masuk kat dalam. Luar pun bandar utama, dalam pun bandar utama, tempat yang sama. Jadi kita stick tu BU Cafe. Dan alhamdulillah Nina dah hampir setahun, bukan setahun lebih dah. Kalau ikutkan Nina masuk di BU Cafe 31 Januari 2024. So sekarang dah setahun 2 bulan, 3 bulan macam tu. Alhamdulillah customer Nina semakin hari semakin ramai. Semua staff-staff dekat Wisma BU8 ni, semua company yang ada dekat sini semua makan dekat BU Cafe. Nina pelbagaikan, Nina ajak juga abang ipar Nina dengan husband Nina kan, abang ipar kita orang buat kopi dekat sini. Alhamdulillah kopi dia sangat mendapat sambutan. Dia ada jenama di sini iaitu Black Coffee Cafe lah. So kecil-kecilan saja kita orang buat. So BU Cafe dan Black Coffee Cafe. Pada anda yang minat nak minum kopi, nak makan-makan semua, bolehlah datang ke sini. Tapi Nina buka weekday saja. Hari bekerja saja Isnin sampai Jumaat, 8 pagi sehingga 5 petang. Nina mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang dah menonton dan yang sudi. Mana tahu kan yang sudi lepas ni nak datang ke BU Cafe walaupun kecil-kecilan macam ni, datang nak cuba. Mana tahu kalau lalu-lalu dekat area bandar utama Damansara ni, singgah-singgahlah di Wisma BU8. Dalam ni memang ada BU Cafe. Masuk-masuk saja dah nampak cafe Nina kat sini kan. Datang singgah, makan, minum, ada kopi apa semua. Itu yang sangat Nina harapkan, sebab Nina bukan mengharapkan pelanggan tetap Nina staff-staff Wisma BU8 saja. Nina kalau boleh Nina nak pelanggan Nina lagi besar. Maknanya Nina nak ramai outsider datang membeli di BU Cafe. Tak kisahlah kalau you all rasa macam nak Nina buat delivery pun boleh. Kita boleh buat delivery insya-Allah guna Grab, Lalamove, tak ada masalah. Jangan lupa follow BU Cafe di semua media sosial dan terus menyokong Nina dalam perniagaan Nina, BU Cafe dan apa saja Nina lakukan lepas ni insya-Allah. Dan jangan ingat Nina dah tak berlakon terus tau. Nina tetap lagi dalam industri. Cuma mungkin sekarang kurang sikit sebab dah ada bisnes sendiri. So dulu fokusnya lakonan saja. Sekarang ni bidang seni dan juga bisnes. Jadi jangan lupa follow Nina, sentiasa sokong Nina dan doakan Nina, okey? Alhamdulillah. Bye bye. Assalamualaikum.